Selamat datang ke Bantuan MY, saluran anda untuk info terkini bantuan rakyat Malaysia. Ramai penerima kini tertanya-tanya bilakah bayaran fasa 2 program sentuhan kasih rakyat Sabah akan mula dikreditkan, khususnya menjelang sambutan Pesta Keamatan, Hari Gawai dan juga Hari Raya Aidiladha yang bakal berlangsung pada penghujung Mei serta awal Jun 2026. Untuk pengetahuan anda, bantuan ini merupakan antara inisiatif kebajikan Kerajaan Negeri Sabah bagi membantu golongan miskin dan miskin tegar yang layak. Pada tahun 2026, jumlah bantuan telah diselaraskan kepada RM600 bagi setiap fasa dengan keseluruhan RM2,400 untuk 4 fasa pembayaran sepanjang tahun. Jika dibandingkan dengan tahun 2025, jumlah bantuan sebelum ini adalah RM900 setiap fasa dengan keseluruhan RM3,600 setahun. Walaupun jumlah bantuan tahun ini lebih rendah, program ini masih diteruskan bagi memastikan golongan yang memerlukan terus menerima bantuan kewangan secara berkala. Buat masa ini, ramai mula membandingkan bantuan Sabah ini dengan bantuan di Sarawak apabila penerima sumbangan keperluan asas Sarawak atau SKAS sudah mula menerima pembayaran fasa 2 bermula 15 Mei 2026. Disebabkan itu, ramai rakyat Sabah turut berharap pembayaran program sentuhan kasih rakyat Sabah dapat disalurkan lebih awal sebelum musim perayaan. Berdasarkan jadual yang pernah dikongsikan sebelum ini, pembayaran fasa 2 dijangka bermula sekitar Mei hingga Jun 2026. Walau bagaimanapun, setakat ini masih belum ada pengumuman rasmi mengenai tarikh tepat pembayaran dibuat. Namun begitu, ramai menjangkakan pembayaran berkemungkinan bermula dalam tempoh terdekat, termasuk sebelum sambutan Pesta Keamatan. Program ini khusus untuk rakyat Sabah yang menetap dan bekerja di Sabah serta mempunyai MyCAD dengan kod H. Selain itu, penerima juga perlu tersenarai dalam sistem e-kasih sebagai miskin atau miskin tegar yang telah disahkan. Bagi individu yang tercicir daripada senarai penerima, permohonan rayuan masih dibuka. Namun perlu difahami bahawa permohonan rayuan yang diluluskan hanya akan melayakkan penerima menerima bayaran bermula fasa 3 dan fasa 4 sahaja. Ini bermakna bayaran fasa 1 dan fasa 2 tidak akan diberikan kepada pemohon rayuan baharu walaupun permohonan mereka diluluskan kemudian. Antara perkara yang dianggap menarik dalam program ini ialah kaedah pembayaran yang digunakan. Bantuan RM600 ini diberikan terus kepada penerima sama ada melalui pengkreditan ke akaun bank atau secara tunai. Ia berbeza dengan beberapa bantuan lain yang menggunakan sistem penebusan melalui aplikasi tertentu. Berdasarkan semakan semasa di portal rasmi Kerajaan Sabah, rayuan program sentuhan kasih rakyat Sabah masih dibuka kepada individu yang layak tetapi belum tersenarai sebagai penerima. Bagi jadual pembayaran seterusnya pula, fasa 3 dijangka berlangsung sekitar Ogos hingga September 2026, manakala fasa 4 pula dijadualkan sekitar November hingga Disember 2026. Kepada anda yang ingin membuat rayuan, pastikan permohonan dihantar sebelum tarikh tutup yang ditetapkan. Namun begitu, perlu diingatkan bahawa tarikh 31 Jun 2026 yang sering disebut sebenarnya tidak wujud kerana bulan Jun hanya mempunyai 30 hari. Jadi, kemungkinan besar tarikh sebenar ialah 30 Jun 2026 atau tarikh lain yang akan diumumkan secara rasmi kemudian. Untuk semakan lanjut dan maklumat rasmi berkaitan bantuan ini, orang ramai boleh melayari portal rasmi Program Sentuhan Kasih Rakyat Sabah melalui laman Padan Sabah. Diharapkan perkongsian kali ini dapat membantu anda memahami status terkini pembayaran bantuan RM600 bagi fasa 2 tahun 2026 ini. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa ikuti video seterusnya untuk lebih banyak info bantuan semasa dan terkini. Jumpa lagi di video akan datang.